Dia masuk dalam syurga, dia keluar, dia kata, ya Allah, innaha mal'ah, syurga telah pun penuh. Kata Allah, tak penuh, masuklah. Dia masuk kali yang kedua, dia tengok penuh. Dia masuk kali yang ketiga, dia nampak penuh. Akhirnya dia keluar. Ketika mana kali ketiga dia keluar, Allah subhanahu wa ta'ala sendiri berfirman kepada lelaki ini, atadhkuru zaman alladhi kunta fi, wahai pemuda, wahai lelaki terakhir kedudukan dalam syurga, wahai lelaki terakhir yang masuk ke dalam syurga, ingat tak kamu akan kemewahan dunia? Dia kata, ya Allah, aku ingat kemewahan dunia. Lalu kata Allah, aku kurniakan kepada kamu sekali ganda dunia, 2 kali ganda dunia, 3 kali ganda dunia, 4 kali ganda dunia. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan kepada lelaki ini, aku menganugerahkan kepada kamu dengan kedudukan kamu yang terakhir, kamu mendapat 10 kali ganda dunia. Ketika itulah dia memintas, memotong perkataan Allah. Kenapa mempersenda-sendakan aku sedangkan engkau adalah Tuhan sekalian alam? Lalu kata Allah, aku tidak pernah mempersendakan kamu, kerana sesungguhnya 10 kali ganda dunia itulah pemberian aku kepada kamu. Dan sesungguhnya wahai pemuda, aku berhak dan sanggup, aku berkuasa untuk melakukan apa sahaja yang aku kehendaki. Masuklah ke dalam syurga selama-lamanya. Tiada lagi sakit di dalam syurga, tiada lagi resah di dalam syurga, tiada lagi sesak-sesak di dalam syurga, tiada lagi kemiskinan di dalam syurga, tiada lagi pembohongan di dalam syurga. Kekallah kamu dalam syurga selama-lamanya. Begitulah kasih dan cinta Allah yang tidak disambut oleh manusia. Maka mimbar pada minggu ini berpesan kepada khatib dan kita semua untuk sentiasa dan segera kembali mencari cinta Allah, meletakkan kecintaan Allah yang paling tinggi di dalam hati dan kehidupan kita, mengutamakan kecintaan kepada Allah supaya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan dan menganugerahkan kecintaannya kepada kita.